Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulia Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dengan semata-mata maka dia telah pilih kita untuk sibuk diri dengan usaha agama, usaha untuk mengembangkan agama, bagaimana agama yang sempurna dapat hidup dalam diri kita dan dalam diri seluruh manusia. Ini juga merupakan tanggungjawab umat Nabi SAW, kerana kita semua mempunyai keimanan bahwasanya Nabi SAW adalah Nabi yang akhir. Jadi tidak ada Nabi yang akan datang selepas Nabi SAW. Jadi kerja untuk menyampaikan agama kepada seluruh umat ini adalah kerja umat ini. Seperti mana yang kita ketahui dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah hai Muhammad, inilah jalan aku, yaitu aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Aku dan juga pengikut-pengikut aku, orang yang beriman dengan Nabi SAW juga mempunyai tanggungjawab yang sama, itu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan kerja yang telah dibuat oleh semua nabi-nabi dahulu. Inilah maksud tujuan kerja yang telah diutuskan semua nabi-nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Semua nabi-nabi tidak kecuali mereka datang menyuruh manusia kepada perkara yang sama. Jadi apabila ini merupakan kerja yang telah dibuat oleh nabi-nabi, jadi kita kena bawa sifat-sifat kenabian dalam diri kita. Barulah kerja kita akan menyamai kerja para nabi. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali untuk setiap kerja agama, ibadat ke ibadat mani ataupun ibadat badani ini, apa saja kerja dalam agama, yang perkara yang paling utama sekali ialah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat hanya sahaja untuk menyukai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat kerja dengan ikhlas ni, walaupun kerja itu sedikit, dia akan memberi kesan yang kuat. Kerana usaha yang diterima hanya sahaja usaha yang ikhlas. Usaha yang tidak ada keikhlasan, tidak ada tujuan untuk menyukakan Allah Ta'ala, bahkan dia ada sampingan, ada dia punya tujuan lain selain daripada menyukakan Allah Subhanahu wa taala, maka usaha walaupun hebat bagaimana, walaupun usaha itu besar bagaimanapun, di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sedikit pun tidak ada nilai. Macam mana yang kita selalu dengar kisah 3 orang yang Nabi SAW beritahu, 3 orang yang buat kerja yang sangat tinggi dan sangat hebat. Satu orang mujahid, dan satu orang dermawan, satu orang qari. Jadi semua 3 kerja ni kerja-kerja yang hebat, kerja-kerja yang sangat unggul. Tetapi bila tidak ada ikhlas, ketiga-tiga orang ni semua akan dihuman ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu, perkara yang pertama sekali dalam menjalankan kerja agama ni ialah kena ada ikhlas.
dengan ikhlas ni, dia ikhlas ini merupakan perintah kepada hidayah. Orang yang buat dengan ikhlas, yang bercakap dengan ikhlas, beramal dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan beri satu taksir, kesan dalam amalan. Dia tak perlu cakap banyak. Orang yang ikhlas ni, apabila dia cakap daripada hati dia, kadang-kadang tak perlu cakap. Orang tengok muka dia pun orang dapat hidayah. Contohnya Maulana Al-Masyraf Kashmiri rahmatullah alaih, satu orang Syekhul Hadis yang sangat masyhur, satu orang alim yang sangat masyhur. Satu ketika dia datang ke Pakistan, dekat Multan. Jadi waktu di stesen kereta api tu, dia tunggu nak naik kereta api, maka satu orang Hindu datang. Tengok muka dia. Jadi tengok muka dia tu, air muka dia tu menunjukkan, membayangkan kepada keikhlasannya, kebenarannya, sehingga orang Hindu ni tidak dapat hidayah. Bukan setakat tu ya. Orang Hindu ni balik rumah dia, bawa keluarga dia, dan jumpa Maulana Al-Masyraf Kashmiri, dan telah masuk Islam di tengah. Jadi orang tanya apa nama Hindu ni, kenapa kamu masuk Islam? Dia tak cakap apa pun. Maka dia beritahu, aku tengok muka orang ni bukanlah muka orang yang dusta. Inilah muka orang yang benar. Jadi orang yang ada keikhlasan, ada kebenaran, ada kejujuran, ketulusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap gerak geri dia itu Allah Taala akan jadikan asbab hidayah. Sebab tu dalam Quran kalau kita tengok kisah Nabi-Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi-Nabi, apa dia? La as'alukum alaihi ajra. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nabi-Nabi mereka iklan, kami tidak minta apa-apa upah daripada kamu. Kami hanya minta upah ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habibun Najjar dalam surah Yasin beritahu, kamu ikutlah orang yang tidak minta upah. Jadi Nabi-Nabi ini mereka buat bukan untuk tujuan nak cari upah daripada manusia, nak cari balasan daripada manusia. Bahkan mereka hanya sahaja untuk meredhakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi kata apa? Ma tarakna sadaqah. Kami para anbiya ni tidak mewariskan apa-apa harta kepada pewaris. Dan kami pun tidak diwarisi apa yang kami tinggal, harta kami semua sedekah untuk umat. Jadi ulama kita kenapa nak beritahu kepada umat ini bahawasanya kalaulah harta Nabi-Nabi ini diwarisi, maka orang akan anggap Nabi ini buat dakwah untuk nak kumpulkan harta. Jadi ini perkara yang sifat yang pertama kena ada dalam setiap orang yang berdakwah ni, ialah kita buat dakwah ni hanya dengan ikhlas. Dan hanya sebenarnya untuk menyukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan ni satu orang tu akan dapat apabila dia ada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat sesuatu amalan kerana cinta, dengan orang yang buat sesuatu amalan kerana terpaksa. Orang yang buat dengan terpaksa ni kerana apa? Ini satu orang yang buat kerana ini perintah Allah, terpaksa kena buat. Satu orang tinggal larangan kerana apa? Ini larangan Allah, aku terpaksa kena tinggal. Jadi amalan tu akan dibuat untuk melakukan amalan kerana perintah Allah ini menjadi berat. Tetapi apabila kita buat amalan kerana perasaan cinta, kerana kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan itu dia akan jadi ringan. Sebab apa? Dia buat dengan perasaan cinta. Dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah usaha yang kita nak kena usaha dalam usaha dakwah ini. Kita nak usahakan supaya apa? Supaya setiap perintah Allah Ta'ala yang kita laksanakan itu, kita
kita mendapat kemanisan. Dalam taat tu kita mendapat kemanisan. Dan kita dalam maksiat tu kita ada kebencian. Hari ini banyak kita laksanakan taat, tetapi dalam kita bukan kerana apa, kerana kita. Bahkan kita buat kerana apa, ini perintah Allah Ta'ala, jadi aku terpaksa kena buat. Macam tu juga keluar tinggal larangan Allah, dia tinggal tu kerana apa, kerana tu Allah Ta'ala larang. Tapi hati dia tu memang ada keinginan. Hari ini kita nak usaha sampai ke tahap macam mana hati kita tu ada benci kepada maksiat. Jadi dipanggil apa? Karahatut tashri' menjadi karahatut tabi'i. Daripada yang benda yang syariat tidak suka tu menjadi perkara yang tabiat pun tak suka. Kita nak usaha ke tahap tu. Inilah mafhum hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu. Tak sempurna iman salah seorang daripada kamu selagi mana kehendak nafsu dia dan tidak menjadi kehendak agama, tidak mengikuti apa yang agama yang aku bawa. Selagi itu dia punya iman dia tak sempurna. Inilah kita nak usaha bagaimana kita hati kita tu menyintai dengan setiap perintah-perintah Allah Ta'ala. Apa maksud kita cinta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bukan Allah Ta'ala dia bukan hanya makhluk. Kita boleh pergi jumpa dia, boleh cakap dengan dia berjawab. Jadi Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', dia tak menyerupai makhluk. Jadi satu orang yang cinta dengan Allah Ta'ala ni ialah dia hati dia sentiasa condong. Hati dia sentiasa condong kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sentiasa adalah hati dia. Dan hati dia rasa benci dengan setiap perkara maksiat. Setiap benda yang maksiat. Bukan kerana Allah Ta'ala larang. Memang hati dia tu benci dengan mencuri. Hati dia tu benci dengan menipu. Hati dia tu benci kepada zina. Hati dia tu sendiri benci kepada mengumpat. Semua dosa-dosa ni. Kita nak usaha ke arah masuk kebencian dalam hati kita. Dan kita selalu doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala campur kecintaan dalam hati kita terhadap ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hiaskan dalam hati kita keimanan. Begitu juga Allah Ta'ala campur kebencian terhadap maksiat dalam hati kita. Ini selalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah perkara yang kita nak usahakan. Jadi tuan-tuan yang mulia, ikhlas kita ni semua sifat-sifat yang hubungan dia dengan hati. Dia bukan dengan zahir. Benda ni benda yang berhubungan dengan hati. Ikhlas pun benda yang dalam hati. Tak ada siapa yang boleh tahu. Satu orang tu dia zahirnya dia buat amalan secara terang-terangan ke ataupun sembunyi-sembunyi ke. Yang sebenarnya apa yang ada dalam hati itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tak semestinya orang yang buat secara terang-terangan itu dia ikhlas. Ramai orang yang buat secara terang-terangan tak ikhlas dan ramai yang ikhlas. Macam tu juga tak semestinya orang yang buat amalan diam-diam dia ikhlas. Ramai orang yang buat amalan secara diam-diam tak ikhlas pun ada, yang tak ikhlas pun ada. Jadi ikhlas ni hanya Allah Ta'ala yang tahu, kita tak boleh nak menuduh siapa-siapa. Satu ketika Al-Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi, dia pernah bunuh satu orang kafir yang mana berperang dengan dia. Lepas tu apabila dia nak bunuh orang kafir tu, orang kafir telah berlindung dengan dia mengucap la ilaha illallah. Jadi agak bersama dengan apa, aku tengok dia ucap kalimah ni,
tujuan dia untuk nak selamatkan diri dia. Jadi sebab tu aku tak percaya dengan dia, aku boleh bunuh dia. Selepas tu dia pergi jumpa Nabi SAW, dia cerita kepada Nabi. Dia tanya kepada Nabi, Nabi kata, kamu bunuh. Selepas dia ucap kalimah, dia kata, dia ucap untuk nak melindungkan diri, nak selamatkan diri dia. Nabi kata, kamu bunuh. Nabi tanya apa boleh kepada dia. Selepas tu, Nabi kata, kenapa kamu tak robekkan dada dia, tengok hati dia. Dia ucap dengan ikhlas atau tak ikhlas. Akhirnya ada Usama bila tengok Nabi berulang-ulang kali bertukuk kau tu, dia alangkah baiknya kalau aku baru masuk Islam hari ini. Maksudnya kalau aku baru masuk Islam hari ini, maka dosa sebelum itu semua akan dihapuskan. Jadi nak beritahu benda yang dalam hati ni tak dapat yang tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kita tak boleh menuduh tertentu orang tu dia ni tak ikhlas, dia buat kerana nak menuduh juga orang. Kadang dengan sangkaan kita macam tu pun kita akan dijauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Sufyan Tsauri rahmatullah alaih, satu ketika dia tengok satu orang teriak kuat-kuat. Dia kata orang ni menunduk dekat orang. Orang ni menunduk dekat sangka hati ya. Jadi kerana sangkaan yang buruk tu, 6 bulan Allah Ta'ala tarik taufik untuk sebentar ada dapat sebentar tu. Sebab apa? Sangka buruk dekat orang. Jadi tak semestinya benda yang orang buat secara terang-terangan itu tak ikhlas. Tak semestinya orang yang buat secara diam-diam itu ikhlas. Maulana Asy'ari Tanwi rahmatullah alaihi beritahu ramai orang yang hari ini dia kata dia ni tawadhu, aku ni tawadhuan. Dalam kata dia tawadhu tu pun dia tak ikhlas. Dalam dia mengatakan dia ikhlas tu pun tak ikhlas. Jadi ikhlas ni hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ini benda yang sangat benar. Jadi itu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan mal'unan, kita tahu dia telah minta dekat Allah Ta'ala untuk nak menyesatkan semua anak Adam. Dia muslimkan anak Adam. Dia kata la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan semua anak-anak Adam. Aku akan hiasi dunia untuk mereka. Aku akan indah-indahkan dunia untuk mereka. Kecuali orang yang ikhlas. Jadi orang yang buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ni sahaja yang akan selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi kalau kita nak selamat daripada segala tipu daya, segala fitnah yang mulia, maka kita kena buat amalan dengan ikhlas. Hanya saja kerana nak menyukakan Allah Ta'ala, kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang buat amalan dengan cinta, maka dia akan jadi mudah untuk melaksanakan apa-apa perkara walaupun benda tu berat sekalipun. Kita selalu dengar kisah Laila Majnun Kais Amiri dengan kisah Laila masyhur kan. Macam mana dia punya tahap pengorbanan dia, asyik dia kepada Laila ni. Satu ketika Laila sakit, jadi dia telah bermenadak kalau dia sihat dia nak bagi makan kepada semua orang. Jadi dia pun apabila sihat, jadi dia pun panggil semua orang untuk datang bawa bekas dia nak bagi makan. Jadi waktu tu dia telah dipisahkan oleh Kais Amiri. Kais Amiri ini telah dipisahkan oleh dia. Jadi apabila Kais Amiri ini dengar berita bahawasanya Laila ni nak bagi makan, semua orang datang bawa bekas nak pergi rumah Laila untuk nak terima makanan. Jadi semua pegang beratur. Jadi dia pun beratur sama. Jadi satu-satu sampai giliran dia, orang lain semua Laila bagi. Seorang mangkuk dia bagi. Mai giliran dia, sampai giliran Kais Amiri ni untuk nak dapat makanan dari Laila, bukan Laila bagi makan dengan dia. Sampai Laila pun terus
pukul dia punya mangkuk tu hingga jatuh pecah. Jadi orang pun heran. Dia kata dia cinta dengan Laila, tapi apa yang Laila buat dekat dia bukan bagi makan, bahkan tampar dia. Tapi Qais Amili ni dengan perbuatan Laila tu, dia begitu seronok, begitu suka, sehingga dia menari-nari. Waktu nak kumpulkan semua mangkuk-mangkuk yang pecah tu, sambil dia kumpul tu, dia begitu seronok, begitu suka, jadi sampai dia menari-nari, dia kumpulkan pecahan tu sambil menari. Orang tengok lagi, orang kata apa, dia ni gila lah. Dia ni gila lah. Takkan orang yang cinta dia ni kan. Jadi apabila orang tanya dia, kamu ni kata kamu cinta, jadi apa yang Laila buat dengan kamu? Bukan dia bagi makan dekat betul, dia bagi makan lebih lagi daripada kami. Dia kata kamu tak tahu kan. Inilah tanda dia tu cinta kepada aku. Kalau dia melakukan dengan aku benda yang sama yang dia telah lakukan dengan kamu, maka tak ada beza lah aku dengan kamu ni. Jadi ini tanda dia sayang dengan aku, maka dia telah pecahkan aku punya mangkuk ni. Sebab aku seronok. Kerana dia telah melakukan perbuatan yang lain daripada orang lain. Jadi ini satu orang yang cinta, dia punya apa, cinta. Satu orang yang ada cinta dalam hati tu, mudah bagi dia untuk nak buat apa walaupun berat. Dia tak akan ada alasan yang lain. Dia tak akan ada alasan apa-apa. Yang jadi alasan ni apabila hati kita tak ada, apabila kita tak ada cinta kepada suatu benda. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda hati ni kita akan dapat daripada hati juga. Dia tak akan dapat dengan lafaz. Mulut, apa yang keluar dari mulut kita ni alfaz. Alfaz yang akan berpindah dengan alfaz. Jadi hari ini banyak orang yang cakap. Jadi di zaman kita sekarang ni, percakapan ni memang cukup banyak lah kan. 24 jam kita boleh dengar cakap, tapi dia punya amalan dia tak ada. Percakapan tu kita boleh dengar kan. Kita lebih-lebih lagi dalam handphone kita kan, 24 jam ada ceramah. Dengar cakap. Tapi amalan tak ada. Sebab apa? Benda dalam hati ni ikhlas, cinta. Dia hanya dengan hati, dia akan transport dengan hati. Sebab tu Allah Ta'ala perintah kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan kamu bersama dengan orang yang benar. Dia tak kata kamu jadi orang yang benar. Sebab apa nak jadi macam satu orang tu nak jadi macam orang yang berpayah. Kita nak jadi macam Nabi lagi tak boleh kan. Macam sahabat kita lagi payah. Macam tu juga nak jadi macam Mona Ilyas kan, orang yang Allah Ta'ala bagi kerisauan, yang tak boleh tidur malam, setelah buat usaha sampai berpuluh-puluh tahun dapat keluar satu Jumaat kan. Jadi nak jadi macam tu orang payah. Tapi kita boleh duduk bersama dengan mereka. Dengan kita duduk bersama dengan mereka ni, dia punya kepanasan api cinta yang adalah hati dia tu, api kepanasan kerisauan atau umat yang adalah hati dia tu akan transport kepada kita. Macam dua orang yang dia duduk dekat api kan, api yang panas ni kalau kita duduk, maka kita akan rasa kepanasan api itu. Jadi tapi bila kita pisah, lama-lama dia akan hilang kepanasan. Dia akan jadi sejuk. Tapi ada setengah macam kayu api. Kalau kita letak makin dekat lagi, kita letak lagi lama, kadang-kadang sampai kayu tu akan terbakar. Kerana apa? Dia duduk lama dengan api. Jadi apabila dia terbakar, kalau terbakar sedikit, dia menyala sikit, lama-lama dia tahan lama. Kepanasan tu dia akan habis. Tapi lagi besar dia punya api, lagi lama dia duduk, maka lagilah kepanasan tu akan masuk dalam hati dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita untuk bersama dengan orang yang benar ni. Apabila kita duduk bersama dengan mereka, apa-apa yang ada dalam hati mereka tu, itulah akan transfer pergi kepada hati kita. Kita akan rasa, kita akan
kita akan merasai kepanasan cinta yang ada dalam hati mereka. Kita akan rasa kesan mereka, kita tak perlu mereka bercakap, hanya kita duduk dengan mereka pun kita akan dapat kesan. Kita akan dapat rasa perasaan dengan kita duduk dengan orang-orang yang ada cinta kepada Allah Ta'ala, ada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang duduk bersama dengan orang yang ikhlas, orang yang cinta ni, di akhirat pun Allah Ta'ala akan bangunkan mereka bersama dengan mereka-mereka ini. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladina amanu ma'ah. Hari kiamat ni Allah Ta'ala sebut dengan berbagai macam nama yang turun. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Apa nama? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Macam-macam sebutan Allah Ta'ala sebut dengan nama yang turun. Tapi untuk orang yang beriman ni Allah Ta'ala kata yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladina amanu ma'ah. Pada hari yang Allah Ta'ala tak akan hinakan orang-orang para nabi dan juga orang yang bersama-sama dengan Nabi. Hazrat Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi yang sahabat-sahabat ni semua cinta dengan Nabi. Mereka cinta yang luar biasa. Kita tak boleh nak bayangkan kecintaan umat ini, kecintaan yang ada pada orang hari ini terhadap Nabi ini, itu baru satu per seribu daripada apa yang ada cinta dalam pada sahabat. Sebab tu Sufyan Zawri rahmatullah alaih, dia kata apabila dia baca kisah-kisah sahabat tentang perang mereka, perang sampai dah putus kaki, putus tangan, masih lagi tak mundur belakang, masih lagi maju terus syahid di jalan Allah Ta'ala, mereka tak lari. Jadi bila dia baca kisah ni, maka dia kata apa? Kalaulah sahabat hidup di zaman kita, maka mereka akan nampak kita ni semua orang munafik, orang beriman. Kalau mereka tengok mereka ni, keimanan mereka ni begitu hebat dan begitu dahsyat. Jadi kalau mereka tengok keadaan orang beriman di zaman sekarang ni, maka mungkin sahabat-sahabat akan anggap kita ni semua orang munafik kerana perbuatan yang ada dengan orang Islam hari ini. Bagi kita kata cinta sahabat ni luar biasa. Kita tak nak bayangkan. Ada sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, dia punya satu hari dia menangis sampai telah dia pun dorah dekat pipi. Jadi lekuk kan. Maka Nabi SAW apabila tengok dia, Nabi tanya, kenapa kamu menangis sebelum begitu? Kamu risau semua sakit ke? Jadi dia pun beritahu Nabi SAW, dia kata bukan sebab sakit, bukan sebab masalah ni. Tapi Rasulullah, aku apabila aku teringat kepada kamu, rindu dengan kamu, aku tinggalkan rumah aku, anak isteri aku pergi jumpa kamu, aku lihat wajah kamu, hilanglah kerinduan aku kepada kamu. Tapi satu hari aku berfikir, aku telah fikir bagaimana nanti kalau kamu dah wafat dan kamu dah duduk berada dalam syurga, syurga kamu pastilah syurga yang tinggi, kami akan berada di tempat yang lain. Jadi bagaimana kalau kami rindu di dalam, bagaimana aku nak lepaskan kerinduan kami kepada kamu? Jadi oleh kerana aku teringat perkara itulah, maka aku menangis. Dan aku menangis. Jadi Nabi SAW diam. Lepas tu malaikat Jibril datang, waktu turun ayat. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka ini di akhirat akan bersama dengan Nabi-Nabi. Mereka akan bersama dengan Siddiqin, Syuhada dan Shalihin. Jadi orang yang cinta dengan sesiapa, mereka akan bersama dengan dia. Jadi bersama dengan Nabi SAW dengan syurga, itulah kemuncak nikmat selepas melihat zat Allah Ta'ala. Tanpa Nabi SAW, nikmat syurga bukanlah nikmat. Nikmat syurga ni takkan sempurna selagi mana kita tak dapat bersama dengan Nabi SAW.
Sebab tu Nabi SAW beritahu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Orang yang hidupkan sunnah aku, dia menyintai aku. Orang yang cinta dengan aku, dia akan bersama aku dalam sunnah. Jadi menunjukkan persamaan dengan Nabi ini adalah nikmat yang sangat besar. Jadi orang yang bersama dengan Nabi, orang yang cinta dengan Nabi, dia akan bersama dengan Nabi SAW. Jadi bagaimana kita nak cinta dengan Nabi kan? Kita nak cinta, satu orang tak boleh cinta dengan Allah Ta'ala selagi mana dia tak cinta kepada Nabi. Tanpa cinta dengan Nabi, tak boleh cinta dengan Allah. Allah Ta'ala berkata, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kepada umat kamu, kalau kamu mengatakan kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Tanpa kita cinta kepada Nabi, kita tak boleh cinta kepada Allah. Begitu juga, untuk kita cinta kepada Nabi, kita kena cinta dengan sahabat Nabi. Orang yang telah bawa agama, yang telah sampaikan agama daripada Nabi ini kepada kita. Kalau kita tak cinta sahabat, kita tak boleh cinta Nabi. Macam itu juga seterusnya, kita nak cinta dengan sahabat, kita kena cinta dengan tabi'in, tabi'in, para ahlullah. Sehingga kita sekarang ni, Allah Ta'ala dengan kurnianya, dengan fadal karamnya, dia telah hidupkan satu kerja yang mirip dengan kerja Nabi SAW. Seperti mana di zaman Nabi putuskan jemaah dakwah untuk mendakwah manusia, begitulah Allah Ta'ala gunakan Hazrat Maulana Ilyas rahmatullah alaih untuk menghidupkan satu kerja yang sangat mulia ini. Yang mana kita tahu melalui kerja yang telah dibawa oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, maka hari ini satu dunia agama telah berkembang. Ramai orang-orang yang jauh daripada agama telah dekat dengan agama. Jadi orang yang bagaimana kita nak cinta dengan Maulana Ilyas kalau kita tak tengok dia? Kalau kita tak dapat menyintai Maulana Ilyas tanpa dengan kita menyintai orang yang bersama dengan dia. Macam itu juga, orang kita tak boleh nak menyintai orang yang bersama dengan dia, sehingga kita tak menyintai orang yang bersama dengan dia. Jadi hari ini, yang bersama dengan Maulana Inamul Hasan, Maulana Yusuf dan Maulana Ilyas rahimahumullah ni, ialah orang-orang yang ada dekat India, Pakistan, Bangladesh ini. Jadi, dengan kita menyintai mereka ni, kita ada pertalian, ada salah silah. Kita punya kerja kita. Walau bagaimanapun, tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka ni telah memutuskan tertib untuk kita, dan kita telah diputuskan dengan mesyuarat orang-orang tanggungjawab kita, maka sama ada kita suka ke tak suka ke, tertipu orang tu, cara tu, macam mana pun kita nak dapat nur, ataupun kita nak dapat keberkatan, cahaya yang nur yang ada dalam kerja dakwah ni, tidak ada jalan melainkan kita kena ikut jalan yang telah dibawa oleh mereka. Kita kena ikut mesyuarat yang telah dimesyuaratkan oleh mereka. Walaupun kita nampak tuan yang mulia pada zahirnya bercanggah dengan kefahaman kita, itu tanda kefahaman yang cetek kita. Banyak benda-benda yang kita suka, benda pada zahirnya, benda tu hakikatnya tak elok untuk kita. Dan banyak benda-benda yang pada zahir kita nampak benda tak elok pada zahir, tetapi pada hakikatnya benda tu elok untuk kita. Macam dalam peperangan Hudaybiyah kan, apabila Nabi SAW putuskan jumpa perdamaian, walaupun zahirnya sahabat nampak macam satu keputusan yang tak betul, berat sebelah, tetapi apabila sahabat taat juga, akur juga dengan keputusan tu, maka akhirnya apa yang berlaku? Allah Ta'ala turun ayat, inna fatahna laka fathan mubina. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah memberi kemenangan, kejayaan yang nyata kepada kamu. Kemenangan yang nyata, bukan kemenangan yang biasa. Walaupun zahirnya nampak macam berat sebelah, macam keputusan yang tak betul, yang berat sebelah kan, tetapi pada hakikatnya itulah satu keputusan yang betul. Itulah
satu kemenangan yang nyata. Jadi dia punya hakikat dia pun kita nampak apabila berlaku sulh Hudaybiyah ni dalam masa 2 tahun ni, ramai orang-orang yang telah masuk Islam, yang mana begitu banyak sekali orang Islam dalam tempoh 2 tahun ni, selama 10 itu 13 tahun di Mekah, kemudian 6 tahun di Madinah tu tak begitu banyak orang masuk Islam. Ini tanda apa? Tanda kemenangan yang nyata yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Jadi tentang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa saja keputusan yang diputus, apabila telah diputuskan, maka kita tekan nafsu kita taat. Inilah kita punya kejayaan kita. Kita akan terus bersama dengan masyarakat kita. Kita akan berada di bawah payung masyarakat kita. Apabila kita, walaupun kita memang lemah, setiap orang daripada kita ni memang semua ada kelemahan. Tak ada orang pun yang kosong daripada kaibah. Benda yang kalau kita nak tengok kelemahan, setiap orang ada kelemahan, maka akan rosaklah ujian kita. Tapi kita letak masyarakat kita di hadapan. Apabila kita taat kepada masyarakat kita, insya-Allah walaupun kita tidak ada kelayakan, biarlah kita duduk di bawah payung mereka. Mudah-mudahan kita juga akan dibangunkan bersama dengan mereka, akan dikategorikan dengan orang yang buat kerja agama dengan ikhlas, orang yang buat kerja agama dengan cinta kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh itu kita semua azam kita buatlah kerja dakwah ni dengan ikut mesyuarat. Satu orang tu dia bagi contoh, satu orang tu dia cinta dengan seseorang, dia nak sampai kepada orang tu, dia ada banyak jalan. Tapi di antara banyak jalan tu, jalan yang lain ni semua ditutup. Tinggal satu jalan. Satu jalan ni nak sampai kepada orang tu pun, jalan tu penuh dengan duri, penuh dengan dengan lecah. Tapi dia tak ada cara lain. Dia kena lalui jalan tu juga, baru dia akan sampai kepada kekasihnya. Maka kalau dia tak mau hadapi jalan yang sulit tu, dia tak akan sampai kepada kekasihnya. Kenapa jalan lain telah tutup? Macam itu juga tuan-tuan yang mulia, hari ini untuk kita ada kesinambungan dengan masyarakat kita, walaupun pun kita kena hadapi kesulitan, lawan nafsu, tapi kita tak ada pilihan. Kalau kita tekan nafsu kita ikut juga apa yang telah diputuskan oleh masyarakat kita, insya-Allah tuan yang mulia kita akan bersama dengan mereka. Kalau kita dengar, kalaupun kita tak jadi gerabak, tapi biar kita jadi seteru untuk Allah, asalkan kita akan sampai juga ke destinasi dia. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada saya dan tuan-tuan semua. InsyaAllah.